So sampai ke malam dia orang tersekat dalam hutan tu. Tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan balik. So dia orang kata masa tu dia orang panik, menjerit-jerit. Lebih kurang sama macam Abang Napi tu kan. Menjerit-jerit, menangis-nangis, minta tolong apa semua. Tapi tak ada siapa yang tolong. Tak ada siapa yang dengar. Padahal kalau fikir balik lah kan, sebenarnya kalau ikut laluan hutan tu yang dia orang lalu ni, untuk balik ke dom ni, kalau dia orang jerit lah daripada situ sebenarnya abang-abang yang kerja dekat Dewan Makan ni, sebab dia orang ni biasanya lepas masak ke apa kan, dia orang cuci periuk semua dekat belakang Dewan Makan tau. So dekat belakang Dewan Makan tu, bila dia orang cuci periuk tu apa semua, sebenarnya boleh je. Dekat lah dengan hutan tu, boleh je dengar. Kalau ada orang jerit ke, kalau ada orang minta tolong, mesti boleh dengar. Tapi tak ada siapa dengar dan tak ada siapa datang tolong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So video kali ni aku nak sambungkan cerita-cerita kisah seram dan juga kisah-kisah hantu lah yang berlaku dekat sekolah dan asrama aku dulu, yang mana aku tak sempat cerita dalam video sebelum ni lah. So kalau ada dekat sini yang mana belum tengok video part 1, so aku syorkan untuk tengok video part 1 dulu. Lepas tu baru sambung tengok video part 2. Baru flow dia cantik lah orang kata kan. So kisah kali ni dia terjadi dekat Blok A, Dom A4 jugalah. Sewaktu masa ni aku dah form 2. Aku form 2 pun masih duduk dom yang sama lah, iaitu Dom A4. Macam yang aku cerita dalam video sebelum ni, so kita orang ni budak-budak lelaki ni, kita ada 5 blok lah. So blok A, B, C ni blok untuk form 1, form 2 dengan form 4. So blok D dengan E ni untuk form 3 dengan form 5. Kira form 3 dengan form 5 ni kita isolate diorang lah, sebab diorang ada exam kan untuk tahun tu. Jadi masa aku form 2 ni, aku masih di-assign kepada dom yang sama, iaitu dom A4. Okay, so malam tu kita orang ni budak-budak dom aku ni dalam 3-4 orang lah yang budak form 2 ni, kita orang belum tidur. Kita orang sebenarnya masa tu tengah packing baju lah, sebab esok tu kita orang ada rombongan pergi ke KL. Masa tu kita orang nak pergi Petrosains, Pusat Sains Negara dengan Planetarium Negara kalau tak silap aku. Masa tu masing-masing memang excited lah kan, sebab selama ni duduk dekat sekolah je, duduk dekat asrama je, tiba-tiba dapat ada rombongan kan. Masa tu kalau tak salah aku, Petrosains baru setahun buka. Masa ni tahun 2000. So malam tu kita orang tengah packing barang sambil sembang-sembang, borak-borak kan. Tiba-tiba budak-budak dom bawah ni, budak-budak dom A2 ni, ada dalam 3 orang budak lah daripada bawah ni naik masuk dom kita orang tau. Dia orang lari naik ke dom kita orang, bawa bantal, bawa selimut. So kita orang pelik, kenapa kan budak-budak ni kan. Lepas tu kita orang tanya lah, korang ni kenapa kan, apa ada masalah apa. Lepas tu dia orang cakap, boleh tak kita orang tumpang tidur dom korang malam ni, kita nak tumpang tidur sini lah, dia orang cakap kan. So kita orang tanya lah, kenapa kan. Lepas tu dia orang pun cerita. Bila kita orang tanya, dia orang cakap masa dia orang kat bawah, dia orang pun sama lah macam kita orang kan, sebab dia orang budak form 2 besok ada rombongan. So dia orang pun malam tu tengah pack barang. So tengah dia orang pack barang ni kan, lepas tu salah seorang daripada dia orang ni tengok dekat luar tingkap tau. So luar tingkap ni, bahagian belakang dom dia orang ni nampak ampaian baju lah. Jadi dia kata, so malam tu kebetulan ramai yang cuci cadar lah, sebab besok tu hari Sabtu kan. So ramai yang cuci cadar dan sidai cadar dekat ampaian tu. Jadi dekat ampaian tu korang boleh bayangkan lah cadar-cadar ada dalam 5-6 cadar yang tersidai elok lah. So cadar putih kan semua kan. So tengah dia orang tengok dekat luar tingkap tu, dekat cadar-cadar yang tengah tersidai tu, tiba-tiba dia orang nampak dekat salah satu cadar tu, dekat bahagian atas dia, ada kepala orang, ada macam muka orang tengah tengok dekat dia orang. Mula-mula tu dia orang mula-mula ingat kan, tu benda apa kan. Tapi bila tengok betul-betul, memang muka orang. Dan sebenarnya agak tak logik lah untuk ada orang setinggi tu, sebab ampaian kita orang ni lebih kurang tinggi-tinggi dalam 170 cm jugalah, lebih kurang tinggi dia. Jadi kalau kepala orang clear tinggi lebih daripada cadar yang tersidai tu, maksudnya ini betul-betul tinggi lah, hampir 200 meter lebih kurang macam tu. So bila dia orang nampak kepala orang dekat atas cadar ni, dia orang dah mula panik lah kan. Panik, takut. So dia orang cepat-cepat tutup langsir lah kan, tutup langsir sebab tak nak tengok lagi benda tu. Tapi dah ternampak kan, siapa pun bila dah ternampak tu, kita mula lah rasa seram, rasa takut. So sebab tu lah dia orang lari ni atas. Dia orang decide malam tu kita orang tak nak tidur dekat dom kita orang sendiri lah. Dia orang cakap kan. So dia orang cepat-cepat ambil bantal, ambil selimut, naik atas. Dan kebetulan kita orang pun belum tidur masa tu. Jadi bila dia orang cerita benda ni,
kita orang ni jadi curious lah kan. Kita pun, yelah daripada dom kita pun kalau tengok tingkap luar tu, tengok bawah, kita pun boleh nampak ampaian yang sama. So kita orang curious lah, kita orang rasa nak tengok. Dia cakap, kau biar betul kan kau nak tengok. Cakap, ya, kita orang nak tengok lah, betul ke benda tu, tentang masih ada lagi ke apa kan. So aku dengan kawan-kawan aku yang budak-budak dom atas ni, apa lagi, kita orang pun buka langsir, selak langsir, kita orang pun tengok dekat bawah. So bila kita orang tengok dekat bawah, dekat ampaian tu, memang betul pun, memang banyak cadar-cadar yang tengah sidai kat situ. Tapi bila kita orang perhati betul-betul, tengok betul-betul, tak adalah pula kan nampak apa-apa. So kita orang tengok, kita orang cakap lah kat dia orang, tak adalah pula tu benda tu. So dia orang cakap, dah hilang lah kot. So kita pun tengok, tengah kita orang tengok tu, so kita orang terpandang lah dekat ampaian yang belah sana tau, yang belah jauh sikit ke sana lah, dekat bahagian belakang dom sebelah dia orang. So bila kita orang tengok belah sana tu, kita orang nampak salah seorang daripada kawan kita orang ni, budak dom bawah ni, kita panggil dia Mamat lah. So Mamat ni tengah relax sidai baju dekat ampaian tu, dekat belakang tu, macam tak ada benda. Lepas tu kita orang cakap lah dekat budak-budak dom bawah yang ada dekat dom kita orang masa tu kan. Kita cakap, cuba korang tengok tu, Mamat relax sidai baju kat belakang tu, macam tak ada apa-apa kan. Lepas tu dia orang pun cepat lah datang dekat tingkap tu, dia orang pun tengok. Lah. So tengah kita orang tengok Mamat tu dekat bawah tu tengah sidai baju, tiba-tiba Mamat tegur kita orang daripada belakang. Kita orang masa tu semua memang terkejut lah, pusing-pusing lah, memang betul Mamat dekat dom kita orang. Dia pun naik atas bawa bantal. Dia cakap, Mat, kau buat apa kat sini kan? Lepas tu cakap, tadi dia balik dom, dia tengok-tengok dekat bawah budak-budak ni yang 2-3 orang ni tak ada. Sebab itulah dia lari naik atas. Sebab dia seorang je masa tu kat bawah yang belum tidur. Lepas tu kita memang pelik gila lah masa tu kan. Kita cakap, Mat, tadi kau bukan kat bawah ke tengah sidai baju? Lepas tu kata, mana ada, dia baru balik study daripada blok C. Lepas tu dia balik dom, tengok budak-budak lain tak ada, tu sebab dia naik atas. Masa tu kita orang semua dah pelik lah. Cakap, habis tu tadi siapa kat bawah tu? Memang confirm kau. Kita orang semua nampak memang clear, memang kau yang sidai baju kat bawah. Lepas tu dia kata, mana ada, aku tak ada sidai baju malam ni. Masa tu kita orang dah mula rasa lain lah. Dah mula rasa takut. Tapi kita beranikan diri kat lah, sebab masa tu dah ramai kan. So kita orang tengok balik dekat bawah tu, dekat ampaian tempat sidai baju tu, tak ada siapa. Sebenarnya memang tak ada siapa. Jadi siapa sebenarnya yang kita orang nampak tadi? Tu jelmaan Mamat lah boleh kata kan. So disebabkan tu, malam tu semua sekali budak dom bawah yang naik tadi tu, sekali dengan Mamat, tumpang tidur dom kita orang untuk esok pergi rombongan tu. Boleh kata benda-benda ni dah mula menyakat kita orang lah dengan cara menyamar-menyamar ni. Sebab tu bukan sebenarnya satu-satunya peristiwa ataupun cerita yang terjadi lah. Sebab lepas tu ada juga jadi yang lebih kurang sama, kes lebih kurang sama. Ada budak dom bawah lah, bukan budak dom aku, budak dom bawah ada cerita kat kita orang lah. Ada satu malam tu dia tengah pergi minum air water cooler lah. Kan masa tu dia tengah nak sebelum tidur, so dia nak basahkan tekak sebelum tidur, dia minum air water cooler. So water cooler blok kita orang ni, dia dekat je, maksudnya dia dekat dinding kan. So dia sebenarnya boleh kata bersebelahan lah dengan public phone. Public phone yang kita orang guna untuk call parents kan. So dia tengah minum air. Masa dia nak minum air kat water cooler tu, ada seorang lagi budak dom dia tengah cakap phone. Tapi budak ni tengah cakap phone dekat public phone tu, dia tak pandang kawan aku yang minum water cooler ni, yang tengah minum air ni. Dia tengah pandang ke belah sana. Jadi maksudnya kawan aku yang tengah minum air ni, dia tengok orang tu daripada bahagian belakang lah kan. Tapi nama pun kawan kan, budak dom sendiri kita boleh cam lah tu siapa kan, walaupun nampak daripada belakang. So dia memang nampak lah budak tu tengah cakap phone. So dia tak adalah tegur ke apa, dia minum air macam biasa. So lepas dah minum air, dia pun masuk dom. Bila dia masuk dom, dia duduk dekat katil kan sebelum tidur. And then dengan duduk kat katil tu, dia tengok dekat katil kawan dia tadi tu, ada orang tengah tidur, kawan dia yang tengah cakap phone tu. So masa tu dia dah pelik lah. Dia cakap, siapa pula tidur kat katil dia ni kan, sebab dia tengah cakap phone kat luar. So dia pun tak ada fikir apa-apa, dia just macam curious lah nak tengok kan, siapa pula tumpang tidur dekat katil member dia tu. So dia pun bangun lah, pergi tengok. Pergi tengok dekat katil kawan dia tu, memang budak tu tengah tidur. Budak tu tengah tidur elok je, macam dah nyenyak dah lama dah tidur. Jadi siapa yang tengah cakap phone dekat luar tadi? So masa tu kawan aku ni dia dah pelik dah kan. Dia cakap,
Habis tu siapa yang dia nampak tadi? Sebab dia yakin lah memang dia nampak kawan dia yang itu, yang tengah cakap phone dekat public phone tu. So dia curious ni pasal, dia pun pergilah. Tapi kali ni dia tak keluar lah. Dia tengok daripada tingkap dia kan. Daripada tingkap dom kita boleh nampak kan koridor, dan juga nampak tempat water cooler, tempat public phone tu. So bila dia tengok kat luar tingkap, tak ada siapa tengah cakap phone. Tak ada orang. So masa tu dia dah mula takut lah. Dia dah mula takut. Dia pun apa lagi, kita orang ni macam biasa lah, bila nampak benda pelik-pelik luar tingkap ni, kita tak boleh buat apa. Satu je lah cara nak tenangkan diri ataupun nak kurangkan takut tu. Kita tutup tingkap, tutup langsir, tidur. Kalau untung-untung ada member yang belum tidur, at least boleh ajak teman lah, sambung katil ke apa ke, tidur sekali kan. Jadi sebelum tidur tu bolehlah juga borak untuk hilangkan rasa takut. So yang menjelma-menjelma jadi kawan ni memang biasalah berlaku dekat asrama dan juga dekat sekolah kita orang. So selain daripada menjelma-menjelma ni, so ada jugalah gangguan ataupun cerita lain juga yang jadi. So yang ni aku nak cerita ni, dia jadi dekat dom bawah dom aku, dom A2. So masa ni kita orang ni nak lepak lah, sebab besok tu kan tak sekolah kan, tak ada kelas. Masa tu Sabtu malam Ahad lah. So kita orang decide, okay, malam tu aku dengan budak dom aku ambil monopoli, ada yang ambil kad kan. Dan kita orang decide untuk turun bawah pergi dom A2 ni nak lepak dengan dia orang. Masa tu jam lebih kurang lepas pukul 12 lah, sebab dah lights off kan masa tu. Lebih kurang pukul 12 lebih. So kita pun turunlah bawah, dalam 3-4 orang macam tu turun bawah. Dan diorang pun memang belum tidur. So kita masuk dom diorang, lepak. So kita cakap lah kat diorang, malam ni kita lepak lah, jom main kad, main monopoli dekat dom ni. Malah lah nak lepak dekat common room tu. Kita main kat dom je lah kan. Lagipun kalau Sabtu malam Ahad ni, kalau tidur lambat memang tak ada siapa marah. Kalau contohnya guard ke ataupun warden buat rondaan pun, kalau selagi kita tak buat benda bukan-bukan tu, dia orang biarkan aja. Okey je, sebab Sabtu malam Ahad kan. So kita pun lepak lah dekat dom bawah tu. So tengah kita main kad, main monopoli, gelak-gelak macam biasa kan, santai. Lepas tu sebab kita orang duduk ni berdekat-dekat hujung-hujung juga, dekat-dekat sikit dengan toilet kan. Sebab toilet ni hujung lah dalam setiap dom ni. So tengah kita orang duduk-duduk main monopoli, main kad, borak-borak. Lepas tu tiba-tiba kita orang dengar macam ada bunyi orang tengah basuh baju dalam toilet. So mula-mula kita orang diam lah kan. Tapi cuma aku masa tu terdetik dalam hati. Aku cakap dalam hati kan macam, dari tadi kita lepak, kita duk main apa nama ni, main monopoli, main kad ni, tak ada pula aku nampak ada orang masuk dalam toilet. Tapi aku masa tu masih maintain je lah, buat tak tahu kan, teruskan main monopoli, main kad tu. Tapi makin lama makin beria dia basuh baju kan. Makin lama makin kan, kita basuh baju dekat asrama ni kan, kita pakai berus kan, berus dengan sabun. So makin lama makin beria dia duduk berus baju kan. Cakap, siapa dalam toilet ni? Lalas aku pun tanyalah kan, siapa yang basuh baju dalam toilet tu, beria basuh baju kan. Lepas tu dia cakap, kau tak kenal lagi yang basuh baju tu? Cakap, siapa pula yang aku tak kenal kan? Dia cakap, kau tak tahulah ni cerita. Lepas tu aku cakap, cerita apa kan? Aku tengok budak-budak ni macam nak melawak, nak kena dengan aku ada. Lepas tu dia kata, tu fat boy. Fat boy? Aku ingatkan fat boy. Dia kata bukan fat boy, fat boy, fat boy. Cakap, kenapa fat boy? Sebab dia suka main sabun ke apa? Sebab suka basuh baju? Lepas tu dia gelak kan. Dia gelak, dia kata, iyalah betul lah. Tapi kalau kau berani, kau pergilah tengok. Tu cakap, ini dah lain dah ni. Kenapa pula kalau berani pergi tengok? Dia kata, pergi cuba pergi tengok. So masa tu aku dengan kawan-kawan aku yang daripada dom atas ni, kita macam pelik kan. Apa yang dia nak cuba kenakan kita orang ni? Tapi masa tu kita memang dah rasa lain lah. Sebab bila kita orang tengok betul-betul kat toilet tu, lampu tak buka pun. Jadi siapa pula basuh baju lampu tak buka kan? So diorang kata, itu fat boy. Fat boy memang basuh baju tak buka lampu, diorang cakap kan. So kita ni biasalah curious kan. So aku dengan kawan-kawan aku yang budak dom atas ni cakap, okay jom kita pergi tengok. So kita pun pergilah ke arah toilet dom A2 ni. So kita orang jalan-jalan, memang dia tengah basuh baju kan. Dia basuh baju, relax, dia basuh baju. Kita orang jalan-jalan. Tapi of course lah, sebelum nak masuk dalam toilet nak jenguk tu, kita buka lampu. Elok kita buka je lampu, tiba-tiba dia berhenti basuh baju. So dia cakap, kenapa pula dia berhenti kan? Mungkin dia terkejut ke apa. So kita orang slow-slow masuk dalam toilet tu, intai. So bila kita orang tengok kan, tak ada siapa. Memang tak ada siapa dalam toilet. Lepas tu apa lagi, bila dah tahu tak ada siapa, kita pun lari lah kan. Lari pergi balik dekat member kita orang tu. Lepas tu kita orang cakap dekat dia orang, wish, apa benda ni? Siapa sebenarnya fat boy ni? Kan? Lepas tu dia orang gelak. Dia cakap, itulah korang tak tahu, fat boy ni memang akan basuh baju malam-malam.
Mula-mula kita memang takut. Tapi lama-lama tu dah memang dia memang akan sentiasa konsisten kan. Bukanlah tiap-tiap malam, tapi kira beberapa malam lah, selang-selang malam memang akan ada bunyi orang tengah basuh baju dalam toilet tu. Jadi rupa-rupanya budak-budak dorm bawah ni diorang dah jadi biasa dengan fat boy ni. Sampai diorang bagi nama. Diorang bagi nama fat boy sebab yelah kita masa tu biasanya basuh baju kan guna sabun fab yang buku tu. So sebab tu diorang bagi nama fat boy. Lepas tu kita cakap lah, "Wish, korang ni berani betul kan?" Kalau kita orang tak tahulah berani lagi ke tak kan, lepak malam-malam sambil dengar dia basuh baju sedangkan dah tahu tu bukannya orang. So dia kata tak apa, lama-lama nanti biasa, dia cakap kan. So fat boy ni memang agak terkenal lah dekat sekolah aku ni sebab kira yalah dorm tu kan nanti kan akan bertukar ganti. So orang-orang yang baru masuk dalam dorm tu semua orang akan mula mengenali lah fat boy ni. Sebab dia memang agak lama lah ada dekat dorm A2 ni. So kalau korang, kalau jadi benda macam ni dekat dorm ataupun asrama korang berani tak? Mungkin korang berani lah kot. Kalau dah biasa kan dan tak boleh nak buat apa, mungkin korang akan biasakan diri juga. Okay, so cerita seterusnya ni jadi dekat kawan aku seorang ni lah. Yang aku ingat cerita ni jadi masa Jumaat malam Sabtu lebih kurang. Sebab yang aku tahu besok tu kita tak ada kelas lah. Okay, so malam tu habis prep lebih kurang dalam pukul 10. Kita habis prep pukul 10. Lepas tu biasanya lepas habis prep ni kita akan turun bawah pergi dining hall untuk supper lah. So lepas supper kita akan naik balik untuk solat isyak. Kebanyakannya memang akan solat isyak lepas prep ataupun lepas supper lah. Okay, so lepas daripada prep ni, lepas dah makan supper, dah solat isyak, so kita pun turun balik lah nak jalan balik ke dorm. So tengah kita orang jalan nak balik ke dorm ni, so daripada koridor ataupun jalan yang nak menuju ke dorm kita orang ni, kan macam aku cakap sebelum ni, dorm lelaki ni ataupun blok asrama lelaki ni dia dekat lah dengan padang sukan. So yang paling dekat dengan kita orang adalah court squash dan juga gym dan juga swimming pool ni paling dekat. So masa kita on the way nak balik ke dorm ni, kita orang tengok daripada, sebab dia akan nampak lah sebab gelap kan, padang tu gelap, tapi kita orang nampak clear lah daripada jauh ni kan, kenapa squash tu punya court kan lampu dia menyala. Sebab biasanya mana ada kita lampu tu akan terbiar semalaman kan. Dan biasanya budak-budak yang main squash ni lepas dah habis dia akan tutup lampu. So kita orang assume lah masa tu mungkin ada budak-budak yang main squash petang tu dia orang lupa nak tutup lampu lah sebelum balik kan. Jadi kita orang ni concern lah kan, jadi bertanggungjawab. So kita orang pakat, okay jom lah kita pergi tengok court tu and then kita pergi tolong tutupkan lampu. Masa tu kita fikir macam tu lah. Lebih kurang pukul 11 lebih macam tu. So masa tu kita pun jalan lah slow-slow kan, lintas jalan biasa yang kita nak pergi ke padang setiap petang tu, kita pun jalan. So sampai dekat dengan court squash tu memang betul lah dia punya lampu memang menyala. So kita jalan and then bila kita tengok dekat dalam court tu ada seorang, masa tu dia senior lah. Dia senior kepada aku dalam 2 tahun. Masa tu aku form 2, dia form 4. So ada seorang senior ni, dia tengah terbaring dekat dalam court squash tu. Dia macam terbaring mengiring menghadap dinding belah sana. Tu cakap, kenapa dia baring kat sini? Lepas tu kita panggil lah, bang kan, buat apa tu bang? Kenapa terbaring kat situ? Lepas tu dia cepat bangun tau. Dia cepat pusing berdiri. Lepas tu dia menangis tengok kita orang. Masa tu kita pun dah pelik kan. Dia menangis juga. Nasib baik korang datang. Berlari dia dekat kita orang kan. Dia cakap, kenapa bang? Tak apa, nanti abang cerita. Jom. Lepas tu dia peluk kita orang. Kita pun tolonglah macam papah dia kan. Sebab dia nampak macam masa tu boleh kata dah agak lemah kan. Lepas tu kita orang papah dia pun jom. Lepas tu kita orang tutupkan lampu court squash tu. And then kita orang pun teman dia lah untuk balik dorm dia balik. Dia ni duduk blok C. Dia duduk blok C, tak sama blok dengan aku lah. So kita pun balik, teman dia bawa ke dorm. Lalu sampai dekat dorm tu, kita orang tolonglah ambilkan dia air apa semua kan. Dia macam tengah nangis-nangis, agak tergamam masa tu. Tapi kita orang tak terus pergi dari situ lah. Tapi bila kita dah bawa dia balik dorm ni, so kawan-kawan dia yang senior-senior lain ni pun mula datang lah kan. Lepas tu dia panggil, dia cakap dekat dia, Napi kau pergi mana kan tadi, kenapa kau tak ada dekat prep? So masa tu kita pun dah pelik lah. Kita cakap, maksudnya dia memang dekat tempat squash tu dah lama lah kan. Rupanya daripada tadi kawan-kawan dia pun sedar yang dia tak pergi prep. So dia pun macam masa tu mungkin masih dalam keadaan shock lah orang cakap kan.
So dia diam dan masih terisak-isak lagi. So aku pun tunggulah lepak situ. Biasalah kita masa tu curious kan, nak tahu apa sebenarnya yang berlaku kan. So tunggu. Lepas tu dia pun tiba-tiba dia kesat air mata. Lepas tu dia cakap, sebenarnya tadi masa budak-budak lain dah balik, dia stay lagi kan, dia stay lagi training. So masa dia stay tu lebih kurang dalam dekat maghrib lah, dekat 7 lebih macam tu. So dia fikir bunyi je azan maghrib, dia gerak. Dia fikir macam tu lah kan. So dia teruskan training, teruskan main sorang-sorang. Lepas tu bila dia dengar azan maghrib, dia pun nak gerak kan. So bila dia nak gerak tu, dia tak jumpa jalan keluar. Dia kata sekeliling court squash yang dia tengah training tu, dinding semata. Dia memang usaha cari ni. Dia pun pelik kenapa tak jumpa jalan keluar kan. Memang tak ada. Pintu yang untuk keluar tu tak ada. Semua jadi dinding. So masa tu dia dah panik. Dia menangis, dia menjerit. Dia kata macam-macam lah dia buat. Dia jerit minta tolong, menangis-nangis. Dia hentak-hentak dinding tu, ketuk-ketuk dinding, ketuk-ketuk lantai. Memang tak ada siapa yang datang tolong lah kan. So masa tu kita pun tak tahulah sama ada disebabkan memang waktu tu tak ada orang ke, ataupun suara dia minta tolong, menjerit-jerit tu macam tak ada siapa boleh dengar kan. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni dia boleh buat lah kan. Benda-benda gaib ni dia boleh tiba-tiba hilangkan suara kita lah, bagi orang lain tak boleh dengar. So kita tak pasti apa sebenarnya punca. Tapi dia memang dekat court tu menjerit-jerit, merau-rau, minta tolong, menangis-nangis. Tak ada siapa datang. Sebab tu masa kita jumpa dia tu, dia dah terbaring. Aku rasa masa tu dia dah habis energi lah, dah tak ada tenaga lah. Boleh kata masa tu mungkin dah sampai level give up sementara kan. So sampai dia dah terbaring, dah tak terkata apa-apa dekat atas lantai tu, sampailah kita orang datang. So dia cakap kita memang hero dia lah kan, sebab datang cari dia. Yelah, sebab kalau fikir balik kan, contohnya lah, kalau kita just ignore je kan, yang macam contoh kita masa balik tu, kita nampak lampu tu menyala tapi kita decide untuk buat tak tahu je, ada kemungkinan abang tu sampai ke pagi duduk kat situ kan, tak ada siapa tolong. So disebabkan kita orang datang tu, masa tu baru dia nampak kita orang, baru dia nampak pintu tu semua balik. Sebab tu lah dia sangat happy dan sangat terkejut lah masa kita orang datang. So selain daripada kes yang jadi dekat abang ni, ada jadi juga dekat orang lain. Benda yang lebih kurang sama, ataupun cara yang lebih kurang sama juga macam mana yang budak-budak lain ni kena. So masa tu dia orang tengah balik daripada sukan juga. So biasanya kita orang balik daripada Padang ni, ataupun balik daripada bersukan ni, ada dua jalan je lah untuk balik ke asrama ni. Salah satu jalan macam aku cakap tadi, lalu dekat tempat squash ni. Maksudnya kita akan lalu swimming pool, dan kita jumpa gym, court squash ni, dan juga jalan untuk balik. So jalan yang kedua adalah kita ikut padang hoki ataupun padang bola yang berdekatan dengan kita punya kompleks sukan lah. Kompleks sukan tu yang tempat badminton, basketball, dan juga kita punya store lah untuk simpan peralatan-peralatan sukan. So dua jalan ni je. Ni jalan yang biasa kita orang guna untuk balik lepas bersukan. Tapi hari tu ada 2-3 budak ni, mungkin hari tu dia tiba-tiba ada rasa nak adventure sikit. So dia orang pakai jalan lain. So jalan lain ni sebenarnya jalan hutan. So macam aku pernah cerita dalam video sebelum ni kan, sekolah aku ni dia terletak dalam hutan lah. Maksudnya tak ada bangunan lain dekat situ. Kalau kau nak pergi sekolah aku, satu jalan masuk ke dalam hutan sikit, baru jumpa sekolah aku je dekat situ. Dan lokasi sekolah aku ni sebenarnya selepas hutan tu sikit tu adalah highway plus. Plus highway utara selatan tu. Itulah kedudukan sekolah aku. So 2-3 budak ni lepas main sukan petang tu, dia orang decide nak ikut jalan hutan tu lah. Jalan hutan ni ada je yang clear. Sebab ada je lah, yelah kita pun tahu kan, dalam hutan bukannya seluruhnya tak boleh jalan. So akan ada laluan lah yang kita boleh lalu. So diorang ikut jalan hutan tu untuk balik malam tu. Petang tu lah, petang lepas habis sukan. So sebenarnya budak-budak yang 2-3 orang ni yang balik ikut jalan hutan ni, kita orang memang tak nampak diorang langsung ke malam tu. Malam tu kita tak nampak diorang. Masa makan pun tak nampak. Masa prep pun tak nampak. So lepas daripada prep lepas prep malam, macam aku cakap tadi, rutin biasalah, sapa, solat isyak semua, kita orang balik dorm. So bila kita orang balik dorm kan, salah seorang daripada diorang ni budak dorm aku lah kan, lagi 2 orang tu dorm lain.
So bila aku sampai kat dom, dia memang tengah tidur lah. Dia tengah tidur dengan berselimut semua kan. So kita cakap, kenapa budak ni kan? So aku pun pergilah dekat dia. Tapi aku tak kejut lah sebab dia tengah tidur kan. So aku pergi dekat dia, aku tengok dia berselubung dengan selimut berpeluh-peluh. So bila aku cuba letak tangan dekat kepala dia kan, memang panas. Kepala dia memang panas. So aku cakap, budak ni patutlah tak bagi prep. Dia demam kan. So aku cubalah gerakkan dia sikit kan. Aku cakap, kau demam ke? Kalau demam, baik-baik pergi sick bay kan. Jangan dia tidur kat dom. Lepas tu dia kata, tak apa. Dia tak nak pergi sick bay kan. Dia nak tidur kat dom je. Dia nak lepak kat dom je. So aku pun biar je lah. Biar dia tidur. So besok tu, bila dia bangun, dia macam dah okey sikit lah kan. So kita pun tanyalah dia, kau tiba-tiba demam kenapa kan? Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tak cerita kan? Sepatutlah tak nampak kat prep. Lepas tu dia cakap, sebenarnya masa tu baru dia cerita lah, yang sebenarnya semalam waktu dia balik main sukan tu, dia tak balik ikut jalan biasa lah dengan lagi 2 orang kawan dia. So dia orang pilih untuk lalu jalan dekat hutan-hutan tu. So jalan dekat hutan-hutan tu, dia kena lalu jugalah swimming pool tu dulu, and then kena keluar ke tepi daripada swimming pool tu, masuk dalam hutan. So diorang bertiga ni jalan melalui hutan tu untuk balik ke dom. So diorang jalan. Borak. Sepatutnya sekejap je, dalam 5 minit dah sampai dah dekat dom. Tapi diorang berjalan, rasa macam dekat tempat yang sama. Maksudnya macam dalam hutan yang sama. Tak jumpa-jumpa jalan raya ni untuk ke dom ni. Sebab dom kita kan depan tu jalan raya kan. So sepatutnya kalau balik dari hutan ni akan tembus ke jalan raya tu lah. So diorang jalan punya lama, tak juga tembus-tembus, tak juga jumpa-jumpa. Makin lama jalan, macam patah balik dekat tempat yang sama. Diorang dah mula panik lah. Mula panik, takut kan. Lepas tu dah, yelah, masa tu pun dah petang. Lepas tu maghrib, lepas maghrib dah malam. So sampai ke malam diorang tersekat dalam hutan tu. Tak jumpa jalan keluar, tak jumpa jalan balik. So diorang kata masa tu diorang panik, menjerit-jerit. Lebih kurang sama macam Abang Napi tu kan. Menjerit-jerit, menangis-nangis, minta tolong apa semua. Tapi tak ada siapa yang tolong, tak ada siapa yang dengar. Padahal kalau fikir balik lah kan, sebenarnya kalau ikut laluan hutan tu yang diorang lalu ni untuk balik ke dom ni, kalau diorang jerit lah daripada situ sebenarnya abang-abang yang kerja dekat Dewan Makan ni, sebab diorang ni biasanya lepas masak ke apa kan, diorang cuci periuk semua dekat belakang Dewan Makan tau. So dekat belakang Dewan Makan tu, bila diorang cuci periuk tu apa semua, sebenarnya boleh je, dekat lah dengan hutan tu, boleh je dengar. Kalau ada orang jerit ke, kalau ada orang minta tolong, mesti boleh dengar. Tapi tak ada siapa dengar, dan tak ada siapa datang tolong. So diorang tunggu kat situ, menangis-nangis apa semua sampai dah terduduk lah masing-masing. Lepas tu lebih kurang dalam pukul 9 lebih 10 macam tu, diorang cakap ada orang propel. Korang tahu tak propel? Propel ni dia yang plus punya orang yang clearkan bahagian highway dan juga tepi-tepi highway ni. So diorang ni biasa ada lah dekat hutan-hutan tu, sebab macam aku cakap tadi, sekolah aku ni kan dia dekat dengan highway plus. So orang-orang propel ni yang sebenarnya jumpa diorang kat dalam tu. So masa abang-abang propel ni jumpa kawan-kawan aku ni, so diorang dah macam boleh agak lah apa yang dah berlaku kan. Lepas tu diorang cakap lah, korang tak jumpa jalan balik ke apa kan, kenapa korang ada kat sini? Lepas tu diorang dah menangis-nangis lah. Terus pergi dekat abang propel, diorang cakap, kita orang dah jalan lama tak jumpa dom, tak jumpa asrama apa semua kan. So abang propel cakap, tak apa, jom kita tolong hantarkan. So sebenarnya rupanya abang propel tu lah yang tolong hantarkan diorang balik dom. Tapi dekat dom tu ada je guard kan, walaupun masa kita pergi prep. So diorang cerita, abang-abang propel ni pesan lah dekat diorang. Dia cakap, lain kali kalau lepas maghrib ataupun malam-malam, jangan main-main dekat dalam hutan ni. Lagi-lagi korang ni budak-budak lagi kan, memang senang kena kacau. Sebab hutan ni macam-macam benda ada lah, dia pesan. So disebabkan kawan-kawan aku ni kena sorok kan, boleh kata kena sorok lah orang panggil, dekat dalam hutan tu sampai tak jumpa jalan keluar. Tu yang sampai demam tu. Tak tahulah sebabkan maybe demam takut, seram sangat, ataupun kepenatan lah. Boleh jadi penat juga. Yelah, berapa lama kan daripada petang balik tu, lebih kurang 6 lebih, sampai ke malam dekat pukul 9, dekat pukul 10, duk menjerit-jerit, menangis-nangis dekat dalam hutan tu, baru dapat balik. So itulah yang berlaku dekat lagi 3 orang kawan aku ni. So start pada tu, benda ni kita orang sebarkan lah kan, kita orang sebarkan dekat orang lain, sebab kita tak nak terjadi dekat orang lain pula lah.
perkara yang sama. Sebab kadang-kadang kita nak tahu kan, kita masa tu budak-budak, kita suka cuba benda baru, suka adventure kan, suka sesuatu yang mencabar. Jadi kita pun cerita kat budak lain kes yang jadi dekat kawan-kawan kita ni. Kita cakap jangan lepas ni balik daripada sukan lalu jalan pelik-pelik. Lagi-lagi masa tu dah dekat-dekat maghrib. Kalau masih awal mungkin okey lagi lah, mungkin pukul 6 ataupun sebelum pukul 6 tu mungkin okey. Tapi lepas tu dah dekat-dekat dengan maghrib tu, kita cakap tak payahlah, bahaya. Okey, sebenarnya banyak tau cerita-cerita ataupun kisah-kisah seram dan juga kisah-kisah hantu ni lah dekat asrama dan juga sekolah aku ni. So aku ingatkan sempatlah semua aku nak cerita dalam video ni. Tapi yelah, ini pun dah agak banyak dan juga agak panjang. So untuk cerita-cerita yang selanjutnya tentang kisah-kisah hantu ataupun kisah-kisah seram yang berlaku dekat sekolah dan juga asrama aku, kita sambung dalam video part 3. Assalamualaikum, salam sejahtera.